Imam Mahdi pasti dari Nusantara. Kemah tak kemah? Kemah lah tuan-tuan. No? Saya, hantaran ni dibuat oleh satu orang, kalau tak salah saya, perempuan kot. Dia, apa nama? Nama dia Azura Jamaluddin. Dia kata, look for Imam Mahdi in Kedah. Sorry lah kalau saya sebut bahasa orang putih tu macam terpeleot kan. Ha? Saya tak pandai orang putih. Arab boleh gagah lah kan. Tapi nak baca juga. Look for Imam Mahdi in Kedah, Malaysia. Act, pass and trust your instinct. For your information, his name is Ustaz Muhammad Yuda Al-Fikri. Nampak tak? Imam Mahdi nama apa? Imam Mahdi nama Ustaz Muhammad Yuda Al-Fikri. He is an Indonesian citizen and currently resides in Malaysia. Dia orang Indonesia, duduk di Malaysia. Lepas tu, dia tulis lagi. Muhammad Yuda Al-Fikri has met. M-E-T, met kan? Met tu jumpa kan? Telah berjumpa lah kot kan? Oh? Ha, kan? With the Mufti of Kedah. Abang kata jumpa dah Mufti Kedah. And was officially called in by the Kedah Mufti Department on 12 April 2026. 12 April dulu, dia telah dipanggil secara rasmi oleh Jabatan Mufti Kedah. Dia tulis pula, for further information or verification, please contact Sheikh Fadil, Mufti of Kedah. Dahsyat tak? Nak endorse kata, Mufti Kedah pun panggil dah. 12 April dulu nu. Pasal apa hampa duk kalau tak percaya? Mufti Kedah sudah pun memberikan perakuan. Seolah lagu tu lah. Ni dia duk tulis pula kan. Duk tulis hantar kat saya. Abang kata ni Jabatan Mufti Kedah sudah kena tekan dengan pihak luar. Tekan dengan kerajaan lah. Tekan dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Jabatan Mufti tu bawah tuanku kot. Jabatan Agama Islam tu bawah tuanku kot. Mereka kedua-dua itu saling melengkapi. Nampak? Siapa tekan siapa? Jabatan Mufti, dia ada jawatan kuasa fatwa negeri yang dilantik diperkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Mereka adalah ulama-ulama yang berwibawa. Duduk dalam tu. Ni tuan-tuan. Jadi itu satu fitnah yang sedang berlegar di luar. Lah ni mereka apabila dah keluar, Jabatan Mufti dah buat keluar, untuk makluman tuan-tuan, tadi pun saya sembang, tanya, dan Datuk Paduka Syekh Fadil dah terang dengan jelas. Dia kata, kita panggil 12 hari bulan tu untuk mendengar daripada dia. Kita ucap terima kasih lah pasal dia mai. Kita hanya dengar dan tidak ada apa-apa keputusan dibuat ketika itu. Kerana keputusan nak dibuat dalam sidang. Mesti bincang, mesti bahas. Bukan libatkan dia lagi dah. Kita dengar daripada dia apa dia. Kemudian kita kumpul pembuktian. Lagu tu lah. Bahas. Antara jawatan kuasa fatwa berlaku, kemudian baru keluar keputusan. Apa keputusan dia? Apa keputusan dia? Ni saya nak baca. Kepada yang tak tahu, boleh tahu. Kepada yang tak pernah dengar, boleh dengar. Apa keputusan dia? Mesyuarat jawatan kuasa fatwa ni dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Mesyuarat jawatan kuasa fatwa Negeri Kedah Darul Aman yang bersidang pada 10 Mei 2026 bersetuju memutuskan bahawa ajaran dan fahaman yang dibawa oleh Muhammad Yuda Al-Fikri, nombor pasport I04857779, berasal dari Jawa Barat Binong RT 01 Palang 02, nombor .66, 13810 Jakarta, Indonesia, dan menetap di nombor 720-15 Prima Residensi Utama 08100 Sungai Petani Kedah, atau apa jua nama atau gelaran yang dikaitkan dengannya adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam
menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah. Tuan-tuan, bertentangan dengan akidah. A. Mengaku dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat perkara gaib seperti azab kubur. Siapa yang akan menerima balasan syurga atau neraka? Melihat Lauh Mahfuz dan segala yang terkandung di dalamnya, termasuk ruh yang berterbangan. Boleh melihat dosa dan pahala seseorang di masa lalu. Dahsyat tak tuan-tuan? Ni nampak macam Tuhan lah ni. Maknanya kalau lagu tu Imam Mahdi ni macam Tuhan lah no. Boleh tahu perkara gaib ni. Dalam Islam bolehkah kita tahu perkara gaib? Kita baca dulu. Sekali baru kita tolak satu-satu. Tapi saya nak sebutkan, tang tu saja pun kita terpelengong. Betul tak? Hai, dahsyat metara ni. Patutlah dia ni, Ustaz Fikri ni tuan-tuan. No? Dia tak pergi semayang jemaah di masjid. Dia tak pergi surau. Pasal apa? Pasal dia boleh tahu hak tu imam tu, dia kata, kadang ustaz ada bercakap tu berzina lah, minum marak lah, apa semua. Jadi dia tak boleh nak pergi jadi makmum dia apa? Cik, main ada rumah? Wallahualam lah Jumaat dia pergi ke tidak. Sebab dia boleh nampak. Dia ni tuan-tuan hebat tak hebat, perkara gaib dia tahu. Dia pergi di kubur, tepi tu dia kata, malaikat berhenti. Berhenti semua malaikat, tak boleh azab. Ni cerita betul ni tuan-tuan ni. Dakwaan kata dia boleh menghentikan azab kubur. Dakwaan dia. Siapa dia ni? Imam Mahdi sampai tangan ni punya dahsyat ni. Takkan Imam Mahdi lagu ni. Tak dan jadi Imam Mahdi habaq benda yang hebat-hebat ni. Baru 1% ilmu dia. Yang dia keluar, yang dia cerita. 99% lagi tak tahu. Tak habaq lagi. Tak cerita lagi. Punya dahsyat. 1% dia. Kita terpelengok dah. Nak abang kat tuan-tuan. Tu dia. Dia boleh tengok benda gaib. Dia tahu benda gaib. No. Yang kedua, B. Ni hak saya baca ni, matan Jabatan Mufti. Nah. Saya syarah. Nah. Sebagai pegawai agama, Jabat Menteri Besar, saya bercakap bagi pihak kerajaan kita. Kita bersama dengan Jabatan Mufti, bersama dengan Kenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, sebab lah ni kita duduk tunggu warta daripada pejabat Nasihat Undang-Undang Negeri untuk diwartakan menjadi undang-undang. Tetapi saya menyebutnya lebih awal kerana melihat kepada keperluan. Saya membaca dan melihat ramainya yang sudah terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Wajib kembali kepada Allah dan bertaubat.